Ini orang kecil saja. Malam ini sekali lagi kita membuktikan kepada dunia dan juga kepada orang-orang yang berada di dalam daerah Kemaman, sama ada orang Melayu UMNO, orang Melayu PAS, orang Cina MCA, orang Cina Gerakan, ataupun orang Cina bersama-sama dengan kelab penyokong PAS, bahawa kami daripada PAS, daripada DAP, daripada keadilan, daripada orang Melayu, daripada orang Cina, daripada orang India, kami sudah bersatu, duduk semeja dan sebangku yang menubuhkan Pakatan Rakyat. Inilah kejayaan kami, saudara sekalian, yang tidak dapat dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional. UMNO ialah satu parti perkauman, tetapi kami daripada PAS, DAP dan Keadilan bukan lagi parti perkauman. Bahkan kami sudah dapat duduk semeja berbincang bagi memastikan bahawa negara ini, jika kami memerintah, maka kami akan tegakkan keadilan kepada seluruh rakyat. Daripada rakyat kami datang, kepada rakyat kami akan kembalikan seluruh hak yang ada dalam negara ini. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, sudah hampir setahun lebih Pakatan Rakyat sudah pun ditubuhkan, dan kami telah mendokumentkan beberapa perkara yang telah diputuskan di peringkat pimpinan tertinggi. Jika kami memerintah negara Malaysia ini, maka kami akan laksanakan beberapa perkara ini. Kami doakan siang dan malam agar Pakatan Rakyat ini bertambah rapat, bertambah baik dan bertambah ceria dari masa ke semasa. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, sebulan dua ini riuh diperkatakan mengenai kalimat Allah. Surat-surat khabar, utusan meloya, berita hairan, TV1, TV2, TV3 suku menceritakan bahawa penggunaan kalimat Allah ini telah disalahgunakan oleh orang-orang Kristian. Tetapi pada malam ini saya akan kemukakan tiga perkara. Kalaulah kenapa perkataan Allah ini tidak boleh digunakan oleh orang-orang Kristian, tiga perkara ini, wahai UMNO, kamu kena jawab. Yang pertama, kenapa kamu tidak batalkan permit kepada orang-orang Kristian, kepada majalah tersebut? Kerana dalam perkara lain, kamu Kementerian Dalam Negeri, bila-bila masa saja kamu boleh tarik permit. Kenapa kamu tidak tarik permit? Jawab soalan ini yang pertama. Yang kedua, Malaysia ini walaupun Barisan Nasional yang memerintah, tetapi tonggak kepada Barisan Nasional ialah UMNO. Di Kuala Lumpur ada hakim Melayu yang beragama Islam, ada 18 orang. Kenapa tiba-tiba dibicarakan dalam kes ini diberikan kepada hakim yang bukan Melayu dan bukan Islam? Kalau diberikan kepada orang yang Islam, nescaya akan ada jawapannya yang tepat. Dan yang ketiga, wahai UMNO dan Barisan Nasional, kenapa apabila kes ini 30 hari bulan, kenapa kamu buat rayuan sampai 5-6 hari, 6 hari bulan kamu buat rayuan? Sedangkan dalam kes Menteri Besar Nizar, bila mahkamah hari ini menatakan bahawa Nizar menjadi Menteri Besar, besok kamu kemukakan rayuan. Dalam masa 24 jam kamu kemukakan rayuan. Maka malam ini saya nyatakan saudara sekalian bahawa kalimah Allah ini sengaja diadu domba oleh UMNO Barisan Nasional supaya seluruh rakyat memberi tumpuan. Rakyat akan lupa bahawa harga gula sudah pun naik 20 sen. Harga roti putih sudah ditarik subsidi dan akan dinaikkan bila-bila masa. Kes kehilangan jet, kehilangan enjin jet di UDM yang dulunya harga 50 juta sekarang jadi 300,000. Orang tidak akan bercakap. Kes Tio Pehok akan hilang. Kes Kugan akan hilang. Kes rasuah yang berlaku dalam negara kita, orang sudah tidak lagi berbincang. Orang duduk kedai kopi tidak akan bercakap lagi penyerangan yang dilakukan oleh Altan Tuyal. Walhal Altan Tuyal Mongolia ini sudah hancur, tetapi orang tidak dapat temui siapakah yang membunuhnya. Ini masalah dibangkitkan yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional saudara sekalian. Sebab itu PAS melalui dunia politik menyatakan bahawa kalimah penggunaan Allah ini telah digunakan oleh seluruh agama sanawi ini beratus ribu tahun dahulu. Sudah tidak menjadi persoalan lagi. Tiba-tiba Nazri, Menteri Kehakiman, memberitahu
Sabah dan Sarawak sudah mempergunakan perkataan ini 300 tahun. Dan 2 hari lepas dia menyatakan pula wilayah Persekutuan dan juga Pulau Pinang juga telah menggunakan perkataan Allah ini. Nampak saudara sekalian, mana pergi orang yang buat demonstrasi? Semua yang buat demonstrasi ini ialah muka-muka UMNO yang tak tahu malu. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, yang kedua, hari ini walaupun surat berkeliling belum dikeluarkan lagi, walaupun rakyat tidak berapa tahu lagi, tetapi sebilangan besar ahli parlimen sudah pun mengetahui apabila di parlimen baru-baru ini kerajaan hanya meluluskan belanjawan untuk Kementerian Pendidikan daripada 27 bilion diturunkan kepada 25 bilion. 2 bilion sudah hilang, saudara sekalian. Dan hari ini orang sudah bercakap duit sekolah, duit elau rumah kepada guru-guru akan dipotong dalam bulan Januari ini. Tuition untuk anak-anak kita yang miskin juga sudah ditiadakan lagi. Anak-anak kita yang duduk di asrama diarahkan balik tiap-tiap minggu. Dahulunya balik 2 minggu sekali, sekarang diarahkan balik tiap-tiap minggu, saudara sekalian. Kerana apa? Kerana peruntukan 2 bilion sudah ditarik. Ke mana pergi? Salah satunya pergi kepada Rosmah. 200 juta gunakan untuk Permata. Permata ni duduk dalam kementerian apa? Duduk dalam jabatan apa? Tidak ada jabatan, tidak ada kementerian. Tiba-tiba diluluskan 200 juta. Penyelewengan ini dilakukan oleh Najib Aptan Toya. Saudara sekalian, saya mengharapkan semua guru-guru yang berada, bukan saja di Kemaman, di seluruh negara, isi borang PAS, isi borang keadilan, isi borang DAP, mari kita bersama-sama runtuhkan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Boleh ke tak boleh? Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, malam ini sekali lagi saya nyatakan pendirian saya mengenai negeri Terengganu, mengenai Jabatan Bukit Kuat yang telah diperkatakan dalam Dewan Undangan Negeri 6 bulan yang lalu, bulan 12 ataupun bulan 1, dia akan keluarkan tender untuk membina jambatan. Malam ini sekali lagi saya merayu kepada Menteri Besar Datuk Ahmad Said, buktikan janji kamu kalau betul-betul kamu mahu menolong rakyat yang berada dalam keadaan kesusahan. Keluarkan tender pada tahun ini juga, pada bulan ini juga, bagi memastikan jambatan Bukit Kuang ini dapat dilalui dengan selamat dan dapat dilalui dalam keadaan yang baik. Tidaklah change sampai 5-6 bulan, 7 bulan, saudara sekalian. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, hari ini, 2-3 hari ini, pegawai-pegawai kerajaan negeri Terengganu heboh bercakap mengenai pertukaran yang dilakukan oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Apabila selesai kerajaan negeri, ada suatu cerita yang menyatakan diarahkan berhenti, ada menyatakan berhenti sukarela, tetapi beliau telah bersara awal dan akhirnya hari ini berlaku rombokan kepada pegawai-pegawai kerajaan. Boleh dikatakan sebahagian besar kaki tangan kerajaan tidak berpuas hati mengenai pertukaran yang sedang berlaku di negeri Terengganu. Kaki tangan kerajaan melahirkan rasa yang amat duka cita kerana dia kata selama ini dia memberikan khidmat yang baik kepada kerajaan. Tiba-tiba sekarang jawatan mereka telah ditukar. Hari ini bising bangor di negeri Terengganu, saudara sekalian. Saya yakin pegawai-pegawai kerajaan negeri Terengganu hari ini bersama-sama dengan Pakatan Rakyat, bersama-sama dengan PAS, yang kita tunggu ialah pilihan raya yang ke-13. InsyaAllah bila pilihan raya yang ke-13 ini hadir, maka kita akan tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Malam ini, saudara sekalian, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang-orang Tionghoa. Sekejap tadi ketiga-tiga pemimpin, Yang Berhormat Leong Ngangah, Yang Berhormat Chan Mitai dan Encik Eng Chai Heng telah mengadakan satu forum dan makan malam bersama-sama dengan orang Cina. Hampir 100 orang lebih hadir pada malam ini pada jam 7.30 tadi. Dan insya-Allah ini menandakan bahawa kejayaan akan kita capai dalam masa yang terdekat. Dan saya minta penduduk-penduduk yang berada di dalam Dusun Nyor ini, yang berada dalam Kampung Tengah ini, yang sebahagian besarnya hampir 2-3 ribu lebih pengundi yang berada di sini, berilah undi kepada Pakatan Rakyat. Kerana Pakatan Rakyat sudah pun bersedia untuk menurunkan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.